Hari ini mau setting umpan main pelampung dengan separuh air, mancing ikan patin, mekong. Saya guna Soya 3.0 ni shot pekat punya. Dengan air sama sukatan lah, separuh-separuh sudah. Dicampur rata, campur dengan roti, sudah potong dahulu. Kita campur rata. Agak balance, sudahlah. Kalau tak cukup, kita sikit lagi. Mata kain kita cucuk roti, tarik sikit masuk pelamput. Dan mata kain kita cucuk penuh. Picit. Okey. Macam ni, mata boleh tebus sudah. Lainnya kita kepal dekat spring. Okay, ini tekan kuat sikit dalam tepi, boleh belanja sikit makan lah. Okey. Macam ni. Baling ke spot. Biasalah tengah atau over jauh sikit. Okey. Tengok pelampung sudah makan. Okey, kita pergi tarik. Macam ni. Kalau siang panas punya masa, dia banyak makan separuh air lah. You boleh cuba cara ni. Selamat mencuba.